Dan bila kita tengok dalam doa-doa yang maksur ni tuan-tuan, dalam doa yang maksur ni ada ilhah. Ilhah ni maksudnya kita merintih pada Allah. Ada munajat. Munajat ni bukan dengan kita buat-buat lagu. Tak. Yunaji rabbahu, bermunajat dengan Tuhan dia. Maksudnya dia bersendiri dengan Tuhan, dia minta slow-slow. Bukan dia pergi menyanyi. Kan Nabi tegur sahabat-sahabat yang zikir dan doa kuat-kuat. Nabi kata, kau bukannya seru Tuhan yang abkam atau asam atau ghaiban ankum. Kamu bukan minta satu Tuhan yang bisu, yang pekak dan yang tak ada bersama dengan kamu. Dia ada sentiasa bersama dengan kamu. Allah Ta'ala kata, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu tunduk dan dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan senyap-senyap, dalam keadaan suara yang slow. Kita merintih pada Allah. Ini masalah kita ni kadang-kadang bila kata ada munajat tau. Munajat macam mana? Ada kita panggil seorang ustaz suara sedap. Tu bukan munajat, tu konsert. Munajat ni maksudnya kita faham apa yang kita ucapkan, kita minta ampun kepada Allah dengan suara yang slow, dengan suara yang kita merintih pada Tuhan. Macam mana kita nak tahu kita sedang memunajat ataupun tidak? Tengok jiwa kita. Kita syok tu, yang kita sedih tu, kita sedih dengan rentak lagu tu ke kita sedih dengan lirik dia tu? Panggil orang lain yang suara tak sedap, lagu pun tak sedap, mau kita menangis macam mana kita menangis dengan suara yang ustaz yang sedap? Maksudnya itu bukan munajat. Itu hanya kita feel dengan lagu tu. Dia pula bawa lagu ballad, memanglah sedih. Yang ustaz seorang lagi bawa rap, susah nak sedih kan, reggae kan. Ada munajat pada Tuhan dalam hadis, walaupun dia dhaif, tapi dalam sirah boleh dipakai. Riwayat Tabrani yang kita sentiasa baca, Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan, kepada Engkaulah aku mengadu lemahnya kekuatanku. Maksudnya ada rintihan. Wa qillata hilati, kurangnya strategi aku dalam dakwah. Wa hawani 'ala an-nas, hinanya aku pada pandangan manusia. Rintihan demi rintihan. Kita merintih kepada Allah, minta. Sebenarnya itu adalah nikmat. Bukan semua orang boleh buat. Duduk di atas tempat salat, lepas salat kita duduk di tempat salat, kita berdoa kepada Allah, bermunajat sampai mengalir air mata. Bukan semua orang boleh buat, tuan-tuan. Kita boleh keluarkan air mata hanya tengok cerita apa? Cerita Hindustan. Ramai orang boleh buat. Ramai orang menangis bila mana artis pujaan tersingkir. PU tersingkir pun menangis. Tapi tak semua orang boleh menangis bila mana dia berdoa minta pada Allah pengampunan, menginsafi diri dia, menginsafi dosa dia. Ini adalah nikmat yang Allah hanya berikan kepada orang yang diberikan kunci kebaikan, seperti mana kata Ibn Qayyim. Tuhan tak bagi pada semua, Ustaz. Tuhan hanya bagi pada orang yang dia nak. Istahdini uhdik, istahduni uhdikum. Dalam hadis Muslim, Tuhan kata minta hidayah pada aku bagi. Kita cubalah duduk seorang-seorang, menginsafi diri. Apa yang aku dah buat untuk agama ni? Barulah kita rasa tak syok sendiri. Aku seorang je berjuang untuk Islam, hampa semua duduk dalam bilik sempit berekon. Setiap orang berjuang untuk Islam. Cuma awak lahir dulu, maka awak berjuang awal, saya lahir kemudian. Tapi tak bermakna awak boleh takabur depan orang lain. Hayatilah baik-baik dalam doa yang ma'thur. Kita akan dapati bagaimana Nabi SAW, walaupun dia yakin doa dia mustajab, tetap ada rintihan.
Dalam hadis Muslim, Nabi SAW kata, Allahumma anjisli wa'adaka alladhi wa'adtani. Allahumma atini ma wa'adtani. Allahumma intahlik hadhihi al-isabah lam tu'bad fil ard. Doa Nabi di Badar. Kita semua tahu cerita Badar. Cerita di mana kalau nak kira ikut strategi memang kalah Islam. Dengan senjata yang minimal yang dibawa. Sebab pada asalnya mereka ingat mereka nak serang satu gerila, satu rombongan yang berniaga je. Tiba-tiba lari rombongan tu, Allah Ta'ala tetapkan mereka terpaksa bertemu dengan satu tentera, satu kumpulan tentera yang lengkap bersenjata. 1,000 orang lawan 300 lebih. Atas kertas, satu orang kena bertemu dengan 3 orang. Seorang tu senjata minima, 3 orang senjata lengkap. Memang kalah. Memang kalah. Masa ni sedap berdoa. Nabi SAW sebelum berlakunya perang Badar, dia doa. Zahir daripada lafaz hadis ini, Nabi doa seorang-seorang dia. Nabi tak ada kumpul ramai-ramai. Tak ada. Doa, munajat seorang-seorang. Nabi tadah tangan dia tinggi, Nabi angkat. Nabi kata, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, laksanakanlah untuk aku apa yang telah kau janjikan kepadaku. Allahumma atini ma wa'adtani. Ya Allah, tolong aku, datangkan segera apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma intahlik hadhihi al-isabah. Wahai Tuhan, kalau kumpulan yang berada di sini semuanya binasa, lam tu'bad fil ard, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ni. Kalau kumpulan ni kalah mati belaka, tak ada dah Islam. Nabi doa, punya doa. Angkat tangan lebih tinggi sehingga selendang Nabi jatuh daripada bau dia. Abu Bakar datang, Abu Bakar letakkan balik ke badan Nabi, dan Abu Bakar kata, sudahlah tu ya Rasulullah, Allah akan laksana janji dia. So bila kita baca doa ni, terutama bila kadang-kadang kena tekanan yang kuat, kita baca doa ni, kita merintih kepada Allah. Dialah yang menguruskan segala urusan kita. Kadang-kadang ancaman, kadang-kadang berita yang sampai kat kita tu menakutkan juga. Apa yang kita boleh buat? Melainkan kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah, dan dialah sebaik-baik pengurus yang menguruskan urusan kita. In tahfazillah yahfazk. In tahfazillah tajidhu tujahak. Kalau kamu jaga batasan Allah, Allah akan jaga kamu.